Apalah kau gigit tu sayang. Baik nanti dia dibelikan sangkar yang baru, sangkar 2 tingkat, InsyaAllah. Lawak tu lawak, tapi kesian pun lebih kepada kesian. Nanti gigi awak rosak, gigi awak patah, dia yang kena. Gigi awak sakit, dia yang kena. Yang akan beli sangkar baru ni, dia tak gigit, lagi nak gigit, nak keluar. Ini kalau bahaya ni, malam-malam bunyi bising, gigit sangkar. Semua awak nak gigit, kayu dah dibeli, tapi masih lagi nak menggigit. Itulah, cari punca dan jalan penyelesaian supaya awak dah tak gigit dah. Kata makanan ni, banyak makanan nak bagi kan takut membazir. Kalau betul-betul dah ni baru bagi. Sabarlah nak, doakan diri yang terbaik. InsyaAllah rezeki masing-masing kan, semuanya di tangan Allah. Sayang coklat. Bye bye.